Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon pisang tiada berduri, tumbuh bersama bunga matahari. Izinkan saya perkenalkan diri. Nur Dayana, nama diberi. Kini saya berumur 15 tahun dan saya bersekolah di SMK Sri Pancing, Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya adalah CEA 4073. Hobi saya ialah membaca buku. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang sebuah buku yang sangat bermakna dan relevan dalam konteks kehidupan kita hari ini, iaitu Wanita dan Perundangan Islam. Buku ini mengandungi 229 halaman bercetak. Penulis buku ini ialah Rehanah Abdullah. Terdapat 5 isi utama di dalam buku ini. Yang pertama ialah kedudukan wanita dalam Islam. Buku ini menekankan bahawa Islam memandang wanita sebagai individu yang mulia dan mempunyai hak yang diiktiraf. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menegaskan penghormatan dan penghargaan terhadap wanita. Hak wanita dalam Islam adalah sesuatu yang jelas dan tidak boleh dipertikaikan. Wanita diberikan hak untuk memperoleh pendidikan, bekerja serta memilih pasangan hidup dengan bebas tanpa paksaan. Yang kedua, hak wanita dalam perkahwinan. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah mengenai hak wanita dalam perkahwinan. Islam memberi wanita hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri dan tidak boleh dipaksa dalam hal ini. Buku ini juga menerangkan bahawa wanita mempunyai hak untuk menuntut cerai sekiranya perkahwinan itu tidak dapat diteruskan. Ini adalah salah satu contoh jelas bagaimana perundangan Islam memberi perlindungan kepada wanita dalam aspek rumah tangga. Yang ketiga, hak wanita dalam harta dan warisan. Buku ini juga mengupas tentang hak wanita dalam harta dan warisan. Dalam perundangan Islam, wanita mempunyai hak untuk mewarisi harta dan mereka tidak hanya diberikan hak untuk memiliki harta, tetapi juga untuk menguruskan dan membelanjakannya mengikut kehendak mereka sendiri. Terdapat banyak contoh dalam sejarah Islam yang menunjukkan bagaimana wanita memainkan peranan penting dalam aspek kewangan walaupun sering dipinggirkan dalam masyarakat terdahulu. Yang keempat, perundangan Islam dan perlindungan terhadap wanita. Perundangan Islam tidak hanya memberi hak kepada wanita tetapi juga menyediakan perlindungan terhadap mereka, terutamanya dalam aspek keselamatan fizikal dan emosi. Contohnya dalam hal kekerasan rumah tangga. Islam menegaskan bahawa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan daripada tindakan tersebut. Yang terakhir, peranan wanita dalam masyarakat. Buku ini juga membincangkan peranan wanita dalam masyarakat yang tidak terbatas hanya kepada urusan rumah tangga, tetapi juga melibatkan wanita dalam pelbagai bidang sosial, ekonomi dan politik. Islam tidak membatasi wanita untuk keluar bekerja atau berpartisipasi dalam masyarakat selagi ia selaras dengan prinsip-prinsip agama. Pesan utama dari buku ini mengingatkan kita bahawa Islam adalah agama yang memberikan hak yang seimbang kepada wanita, memberikan mereka kebebasan untuk hidup dengan martabat dan keadilan. Sebagai masyarakat, kita perlu memahami dan menghayati prinsip-prinsip yang terdapat dalam perundangan Islam agar kita dapat memberi penghormatan yang sewajarnya kepada wanita. Saya berharap bicara ringkas ini memberi gambaran yang lebih jelas mengenai wanita dan perundangan Islam serta menggalakkan kita untuk terus berusaha memahami dan menghargai peranan wanita dalam masyarakat Islam. Terima kasih atas perhatian anda semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.